Ukraine sedang menghancurkan Wildberries Rusia, menyebabkan Kremlin berada dalam kesulitan. Tidak, Zelensky tidak tiba-tiba membenci buah secara tidak rasional. Sebaliknya, beliau telah meluluskan fasa baharu dalam kempen serangan jarak jauh Ukraine meneroka wilayah politik yang baru. Ia adalah satu pertaruhan dan kita akan melihat hasilnya secara langsung. Anda lihat, Wildberries ialah sebuah syarikat. Jika anda rasa ia tidak kedengaran, seperti syarikat yang menghasilkan kereta kebal dan APC untuk Kementerian Pertahanan Rusia, itu kerana memang bukan. Anda lihat, Wildberries ialah Amazon versi Rusia. Dan Ukraine melihat warna merah jambu Wildberries yang cantik itu dan berfikir bahawa gudangnya akan kelihatan lebih menarik dengan sekumpulan burung merah jambu yang comel. Ini akan memberi kesan yang besar kepada ekonomi Rusia dan situasi politik di negara itu. Jadi kita perlu meluangkan sedikit masa untuk menghargai apa yang telah berlaku dan apa akibatnya nanti. Secara khusus, hari ini kita akan mulakan dengan apa sebenarnya Wildberries itu dan apa yang telah diserang oleh Ukraine. Kemudian saya akan cuba menilai kerusakan yang telah berlaku setakat ini. Akhir sekali, kita akan melihat strategi politik Ukraine di sini dan meneliti sama ada ia akan berkesan atau tidak. Tetapi biar saya mulakan dengan apa itu Wildberries, bagaimana ia sampai ke sini dan bahagian mana daripadanya yang sudah musnah. 15 tahun terakhir telah menyaksikan satu revolusi senyap dalam bidang runcit. Saya tidak maksudkan kebangkitan gergasi e-dagang. Itu memang jelas. Maksud saya, kenapa gergasi e-dagang telah mengambil alih? Amazon dan syarikat seumpamanya bukanlah mengembangkan bahagian pasaran mereka kerana mereka telah menguasai bidang runcit. Sebaliknya, mereka adalah syarikat logistik yang kebetulan menghantar barangan pengguna. Dalam erti kata lain, mereka melaburkan sejumlah besar modal dalam rangkaian pengedaran dan kemudian perlahan-lahan mendapatkan semula keuntungan sedikit demi sedikit melalui setiap jualan selama bertahun-tahun. Berdasarkan model perniagaan ini, Amazon tidak berminat untuk memasuki pasaran Rusia. Terdapat banyak tempat yang lebih baik untuk membuat pelaburan modal besar berbanding sebuah negara yang tidak stabil dan penuh dengan risiko jangka panjang. Perkara terakhir yang anda mahu lakukan ialah melabur berbilion dolar untuk membina hub pengedaran di Rusia, kemudian apabila pengumuman operasi ketenteraan khas dibuat, melihat seluruh pelaburan anda lenyap dalam masa 3 hari. Namun begitu, strategi perniagaan itu tetap kukuh. Anda hanya perlukan seorang rakyat Rusia untuk membinanya. Muncullah Tatiana Kim, seorang etnik Korea yang lahir di Grozny dan yang juga memilih nama Inggris untuk syarikatnya. Memang benar, Kim menubuhkan Wildberries pada tahun 2004 dan bernilai kira-kira 8 bilion dolar pada awal Julai. Bukanlah rupa yang anda bayangkan bagi seorang oligark Rusia, tetapi beginilah keadaannya. Apapun, saya kata bernilai 8 bilion dolar. Kerana Zelensky nampaknya bukan peminat syarikat yang namanya berkaitan buah-buahan. Pada 18 Julai, Ukraine telah menyerang 2 fasiliti pengedaran Wildberries, satu di timur Moskow dan satu lagi kira-kira separuh jalan antara Moskow dan Volgograd. 2 hari kemudian, Ukraine melancarkan serangan terbesarnya, kali ini di selatan Moskow. Beginilah rupa bangunan itu sebelum ini. Saya rasa ia agak cantik, kecuali bahagian yang kelihatan pelik kerana terhimpit secara menyerong di tepi jalan. Tetapi apabila beralih ke penjejak api syarikat NASA, kita dapat lihat, mungkin kita tidak akan melihatnya lagi. 225,000 meter persegi ruang gudang terbakar, atau kira-kira 31 padang bola sepak. Itu kira-kira 42 padang bola Amerika untuk rakan-rakan saya di Amerika. Apa yang menarik di sini ialah betapa besarnya kebakaran itu kadang-kadang mengambil masa beberapa hari untuk dipadamkan. Apabila kita melihat perkara yang sama di sebuah loji penapisan, ia tidaklah mengejutkan. Sasaran-sasaran itu memang mempunyai tangki besar berisi cecair mudah terbakar. Apa yang kita lihat di hub pengedaran Wildberries mungkin adalah hasil daripada pemikiran yang lebih kreatif daripada perancang perang Ukraine. Pusat-pusat pengedaran ini akhirnya menjadi tempat yang amat mudah terbakar. Kotak cardboard, tekstil, bateri ion litium, aerosol dan plastik. Bukanlah senarai produk yang terkena tahan api. Mungkin itulah sebabnya Ukraine meneruskan serangannya dengan 2 lagi serangan di timur Crimea pada 22 Julai. Kemudian, pada 24 Julai, terdapat 2 serangan di Saint Petersburg, satu di utara Moskow dan satu lagi serangan terakhir di ibu kota Crimea. Saya kini dengan cemas melihat masa berlalu. Bimbang bahawa video ini akan menjadi lapuk apabila saya menerbitkannya.
Kerosakan di sini adalah besar. Serangan dari 18 hingga 20 Julai dianggarkan menyebabkan kerosakan sebanyak $457 juta. Ini sampai ke tahap timbul persoalan sama ada jumlah ini terlalu besar untuk syarikat insurans membayar pampasan yang membawa kepada kesan susulan terhadap pasaran. Terdapat juga kesan rangkaian yang besar kerana saya tidak ingin menjadi orang yang kini bertanggungjawab menguruskan inventori wildberries di seluruh negara. Serangan pada 18 hingga 20 Julai itu telah menghapuskan kira-kira 10% kapasiti logistik syarikat tersebut. Kini, wildberries mempunyai kehadiran yang sangat luas dengan sekitar 200 kemudahan di seluruh Rusia. Kira-kira 10 daripadanya adalah lebih kurang sama saiz dengan sasaran serangan awal. Bermakna Ukraine boleh menghapuskan 20 hingga 25% operasi syarikat itu hanya dengan beberapa serangan lagi. Ini meletakkan Kremlin dalam keadaan yang agak sukar. Kementerian Pertahanan sudah pun bergelut untuk memastikan pertahanan udaranya melindungi kilang penapisan minyak Rusia. Bolehkah mereka mampu untuk memperuntukkan lagi lebih banyak sumber kepada satu lagi kumpulan sasaran berpotensi? Selain itu, fikirkan juga tentang betapa peliknya situasi ini secara umum. Bayangkan saja, sebuah dunia di mana setiap pusat pengedaran Amazon di Amerika Syarikat mempunyai bateri anti-drone dan anti-peluru berpandu mereka sendiri. Dan walaupun saya telah memberi tumpuan kepada wildberries untuk hari ini, Ukraine sebenarnya tidak hanya menumpukan kepada syarikat itu sahaja. Serangan pada 20 Julai itu turut melibatkan sebuah taman logistik untuk Ozon, pesaing utama wildberries di dalam Rusia. Tidak seperti wildberries, Ozon disenaraikan di bursa dan sahamnya pada mulanya jatuh 4% sebelum sedikit pulih kepada 2.3%. Namun, bersabarlah. Kerana serangan pada 24 Julai itu juga akan segera mempengaruhi harga tersebut. Apapun penurunan yang berlaku, ia sebahagiannya adalah hasil daripada serangan khusus itu, tetapi juga mencerminkan risiko tambahan yang lebih luas untuk industri tersebut. Walaupun nilai syarikat swasta BERI telah menurun dengan margin yang lebih besar, kerana kerugian fizikalnya lebih besar dan bukannya bersifat hipotesis. Peliknya, Ukraine juga menyasarkan kilang pemukusan daging di Bryansk, walaupun yang itu lebih berkait rapat dengan rangkaian pengedaran makanan syarikat untuk askar Rusia. Dalam apa jua keadaan, terdapat beberapa akibat makroekonomi yang lebih halus di sini. Bukan sahaja Ukraine telah memusnahkan banyak perkara. Itu mempunyai kesan inflasi yang jelas, di mana jumlah rubel yang sama kini mengejar lebih sedikit produk. Sebaliknya, model pengedaran e-dagang mempunyai kesan deflasi yang lebih meluas. Jika model itu tidak lagi boleh digunakan di Rusia selagi perang berterusan, ia mempunyai kesan umum yang sama seperti menghapuskan lebih banyak produk. Harga tetap naik kerana pengguna perlu membayar lebih untuk menerima barang secara fizikal. Perbualan itu memberikan peralihan yang baik kepada topik terakhir kita untuk hari ini. Bagaimana serangan baharu ini mempengaruhi perkiraan politik dalam Rusia? Pegawai-pegawai Ukraine telah cuba menggambarkan serangan ke atas wildberries sebagai akibat daripada penjualan barangan dwiguna oleh syarikat itu. Perkara seperti drone FPV dan kabel gentian optik serta barangan yang jelas bukan dwiguna seperti perisai badan. Memang benar bahawa wildberries menjual produk-produk tersebut dan saya rasa ini menunjukkan sesuatu apabila askar Rusia bergantung kepada sebuah syarikat logistik untuk mendapatkan barangan itu. Sebaliknya, Amerika Syarikat juga menggunakan industri swasta untuk pengeluaran ketenteraan mereka. Tetapi anda tidak akan nampak Amazon menguruskan penghantaran-penghantaran tersebut. Logistik menentukan kemenangan peperangan. Jadi itu cukup memberi gambaran jika anda menyerahkan tugas itu kepada pihak lain. Walau bagaimanapun, alasan penggunaan dua hala itu sebenarnya tidak begitu meyakinkan dan ia hampir tidak memperdayakan sesiapa pun sebagai alasan sementara untuk strategi baharu yang pasti akan menyebabkan korban dalam kalangan tenaga kerja wildberries. Sebenarnya, Komander Operasi Drone Ukraine telah menjelaskan niat sebenar di sini dengan sangat jelas. Petikan, ini adalah tentang memusnahkan, dalam beberapa saat, ilusi kehidupan yang selesa dan aman bagi penduduk yang patuh di negara penceroboh. Menyerang bahagian paling sensitif dalam zon selesa, golongan patriot imperialis biasa dan penyokong Presiden Vladimir Putin. Jadi niat sebenar di sini adalah sesuatu yang benar-benar berbeza daripada apa yang pernah kita lihat sebelum ini. Sudah tentu, kempen serangan terhadap loji penapisan minyak telah menyebabkan kesusahan yang besar kepada pengguna Rusia. Tetapi itu bukan tujuan utama serangan-serangan tersebut. Sebaliknya, Kremlin membiayai mesin perangnya melalui hasil minyak. Oleh itu, musnahkan kekayaan minyak, musnahkan tentera Rusia. Sebaliknya,
serangan terhadap Wildberries ini lebih kepada memberi kesan kepada pengguna dan perniagaan Rusia. Memang benar, perniagaan kecil yang menggunakan Wildberries untuk pemenuhan pesanan sedang sangat marah sekarang. Sebahagian daripada mereka telah keseluruhan inventori mereka musnah, yang secara efektif menyebabkan syarikat-syarikat itu muflis. Pada 7 Julai, mungkin menyedari kelemahan sendiri. Memandangkan apa yang berlaku dengan kilang penapisan, Wildberries telah menukar perjanjian vendor mereka supaya tidak bertanggungjawab ke atas harta yang musnah, sama ada akibat tindakan perang atau operasi khas gudang. Ini adalah sesuatu yang agak menguntungkan bagi Wildberries kerana ia hampir sepenuhnya berfungsi sebagai pengedar. Seperti mana-mana strategi seperti ini, anda sebenarnya sedang mempertaruhkan sama ada yang timbul ialah tentangan awam atau sekadar kekecewaan awam. Apabila orang ramai bersimpati dengan perjuangan kerajaan mereka sendiri, kesan jangka pendek daripada mencederakan orang awam secara langsung adalah untuk mengumpulkan sokongan kepada tentera. Keseluruhan proses ini mungkin menjadi membosankan dari masa ke masa, tetapi sekurang-kurangnya terdapat sokongan sementara untuk kerajaan. Sebaliknya, jika konsensus orang ramai ialah keseluruhan operasi itu adalah tidak masuk akal, maka menyerang orang awam akan mendorong mereka untuk menentang tindakan kerajaan mereka sendiri. Anda boleh melihat kesan yang kedua itu dalam perang dengan Iran. Pengguna di Amerika Syarikat sedang menghadapi harga minyak yang lebih tinggi dan mereka tidak marah kepada Tehran kerana menutup Selat Hormuz. Mereka berasa kecewa dengan pentadbiran Trump kerana meletakkan Iran dalam keadaan di mana menutup selat itu menjadi satu idea yang baik. Jadi, pertaruhan yang disebut di awal video hari ini mula memberi kesan. Apa yang akan kita perhatikan secara langsung ialah ke mana arah kekecewaan orang Rusia biasa. Sudah tentu, apa yang kita dengar di media barat nampak menjanjikan untuk Ukraine pada masa ini. Anda pasti ingat bahawa kebimbangan utama Ukraine yang sering diulang ialah Rusia akan memobilisasikan ratusan ribu lagi askar ke barisan hadapan mungkin seawal bulan September. Pertaruhan yang dibuat oleh Kiev ialah pengguna Rusia sudah pun marah dengan Kremlin. Jadi Putin perlu bimbang bahawa mobilisasi yang tidak popular akan menyebabkan mereka hilang sabar sepenuhnya. Sudah tentu, risiko negatifnya ialah Kremlin akan menggunakan serangan-serangan ini sebagai alasan mengapa mobilisasi seperti itu diperlukan. Kerana anda tahu, itulah cara mereka akan menggambarkannya. Rejim Kiev telah membunuh 15 pekerja gudang awam dan mencederakan 90 lagi. Mereka mesti membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Sama ada gambaran itu akan berjaya atau tidak, masih belum dapat dipastikan. Jadi, apakah kesimpulan utama kita untuk hari ini? Ukraine telah memperluaskan kempen serangan jarak jauhnya untuk merangkumi sebuah syarikat barangan pengguna utama Rusia. Kerosakan kepada industri swasta adalah meluas dan meninggalkan Kremlin dengan sedikit pilihan untuk mempertahankan diri. Akhirnya, sama ada kempen ini akan berkesan bergantung kepada sama ada rakyat Rusia menyalahkan Ukraine atas serangan tersebut atau Kremlin kerana mengambil tindakan yang membawa kita ke tahap ini. Sementara itu, jika anda ingin gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana kita sampai ke sini, anda pasti akan suka dua buku hebat ini mengenai permulaan perang. Semak penerangan video untuk maklumat lanjut tentang kedua-dua buku itu. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila tekan suka, kongsi dan langgan. Saya akan jumpa anda esok. Jaga diri.